Okay, so first time nak pergi mancing toman, tapi tak tahu gewang apa yang nak beli. Macam-macam gewang ada, tapi risau tak terpakai pula. Untuk yang mana beginners yang nak pergi mancing toman, okay, nak pergi mancing toman dan korang semua tak tahu nak beli gewang apa, inilah video untuk korang. So jom aku kupaskan, sebab ini daripada pengalaman aku sendiri, apa gewang yang aku perlu pakai untuk aku nak pergi mancing toman. So for the first time yang aku dulu pergi beli, aku beli macam-macam barang, okay, macam-macam gewang. Yang ni lah, yang tu lah, warna ni lah, warna tu lah. Tapi untuk video kali ni, aku nak kongsi kepada korang semua gewang yang korang perlu ada untuk beginner dan apa warna yang korang perlu ada untuk beginner. Selepas tu, kalau korang nak habiskan duit korang beli gewang lain-lain, pergilah beli. Alright, so dekat dalam ni kita ada pelbagai jenis gewang. Di dunia pancing ni ada pelbagai jenis gewang. Okay, ada gewang yang ada lidah lah, ada tak lidah lah, ada yang macam-macam lah. Alright, so untuk yang first time nak pergi mancing, aku nak tunjuk dekat korang adalah gewang-gewang yang aku beli sewaktu aku nak pergi trip mancing. So inilah dia. Gewang yang pertama yang perlu korang ada adalah gewang pensel. Okay, so pensel ni sangat-sangatlah popular lah untuk kalangan pemancing-pemancing nak pergi mancing toman. So gewang pensel seperti ini. Okay, ini adalah gewang pensel. Dia berbentuk seperti ini. Right. So gewang pensel ni dia untuk top water. So kalau kita tahu, kalau kita nak mancing toman, memang kita akan pakai top water. Sebab untuk kita kejar boiling, memang toman ni dia most famous dengan explosion top water dia. Untuk kita gunakan gewang-gewang top water ni, dia sangat efektif lah. So ini antara gewang yang first yang korang kena beli apabila korang nak pergi mancing toman. Warna dia pula, korang boleh ambil antara satu warna gelap dan satu warna natural ataupun warna terang. Seperti contoh ini adalah warna gelap, dan seterusnya korang boleh ambil mungkin warna-warna natural macam warna-warna hijau ataupun warna-warna ikan lah, warna-warna ikan. Okay, itu adalah first gewang yang korang wajib kena ada, pensel. Yang kedua, gewang yang kedua yang korang kena ada adalah gewang crankbait. So macam mana bentuk crankbait dia adalah seperti ini. Crankbait dia bulat macam ini dan dia ada lidah kat depan. Okay, lidah dia ni, dia ada yang panjang, ada yang pendek. Ambil yang besar sikit lidah macam ni. So ini adalah crankbait. Crankbait ni adalah gewang selaman dalam. Tapi kalau korang nak cari crankbait yang floating punya. Okay, bermakna kalau kita baling, dia akan terapung naik atas. Dan apabila kita karau, dia akan crank, dia akan dive ke bawah seperti ini. Alright, kenapa aku suggestkan ambil floating? Sebab kadang-kadang kita baling tu bolehlah putus ke apa ke tali kan. So sekurang-kurangnya kita boleh retrieve lah gewang tu kalau kita naik boat. Kalau je floating, kita nampak gewang tu kat mana. Tapi kalau je sinking punya crankbait, memang habislah, bye-bye terus ke situ. So aku recommend ambil gewang crankbait yang jenis floating punya, cari yang bentuk macam ini. Dan warna pun korang boleh cari warna-warna macam ni. Ini adalah warna natural. Sama juga, cari warna gelap, hitam ke ataupun purple ke, warna-warna gelap sikit. Dan juga cari warna natural. Okay, seperti ini. Ini adalah kita panggil crankbait. Okay, gewang yang kedua untuk korang kena ada dalam korang punya box umpan. Okay. Yang ketiga, korang perlu ada adalah soft plastik. Kenapa aku petik soft plastik ni? Right, soft plastik ni adalah seperti ini. Dia panjang dia dalam 20 cm. Okay, 20 cm. So ini adalah soft plastik. Tak kisah nak pakai brand apa pun, beli je lah soft plastik. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada situasi yang apabila kita mancing toman ni, dia duduk dekat samai-samai, ranting-ranting. So untuk kita pakai gewang pensel, kalau kita nak mancing ke tempat-tempat macam tu, 100% akan sangkut. Dan susahlah kita nak gayakan gewang tu. Memang akan sangkut sebab mata kail dia open. Mata kail dia terbuka seperti ini. Ini mata kail dia kat bawah, dia terbuka. Tapi kalau korang pakai soft plastik, mata kail dia akan tersorok. Kita akan boleh sorok mata kail dia ke dalam. So maknanya dalam ni kita boleh sorok dan dia tak akan sangkut. Dan selalunya mata kail untuk kita pakai soft plastik ni, dia pakai mata kail yang single lah seperti ini. So korang kena pakai soft plastik. Kena ada soft plastik juga. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita mancing kat kawasan yang bersamai, banyak-banyak ranting, soft plastik ni lah dia tak akan sangkut. Alright, memudahkan kita untuk nak dapatkan ikan dekat kawasan tu dan masukkan gewang kita dekat strike zone.
So itu dia untuk sok plastik. Okay, gewang yang ketiga gewang ketiga wajib korang kena ada sok plastik. Dan seterusnya, gewang yang keempat korang boleh dapatkan adalah spinner bed. Spinner bed seperti ini. Okay, spinner bed seperti ini korang boleh dapatkan lah. Okay, boleh dapatkan untuk backup. Bolehlah pakai, belilah 1-2 okay, untuk kita nak pakai. Kalaulah situasi itu memerlukan untuk kita pakai spinner bed. Macam ini kita ada banyak-banyak warna, ada yang warna oranye, hijau, merah, biru, kuning dan sebagainya. Gram dia pula korang boleh ambil lah 15 gram ataupun 20 gram okay, untuk spinner bed. Okay, ini gewang yang keempat. Alright, so bagi aku, kalau korang ada 4 jenis gewang ni, sudah cukup memadai untuk korang nak pergi mancing toman. Sebab untuk mancing toman ni, biasanya kita akan pakai top water. Kita nak main selam dalam, kita boleh pakai crankbait. Itulah wujudnya crankbait. Top water ada wujudnya pensel. Kalau kita nak pakai untuk kawasan yang banyak ranting-ranting, banyak samai-samai, wujudnya sok plastik. Okay, tapi kalau keadaan tu mengizinkan dan untuk kita nak pakai spinner bait seperti ini, so kita boleh pakai juga. Okay, itulah untuk 4 gewang yang wajib korang kena ada. Seterusnya yang lain-lain tu korang boleh upgrade lah nanti kalau korang dah tahu apa game mancing ke korang dekat tempat korang tu. Seperti perlukan soft prop ataupun perlukan pensel yang jenis popper seperti ini. Okay, perlukan pensel yang seperti popper. Okay, macam ni popper. Alright. Ataupun perlukan gewang-gewang yang dia selam dalam tapi dia tak selam dalam sangat. Dia selam dalam berapa meter je. Seperti gewang yang ini. Seperti gewang yang ini. Ini selam dalam tapi dia selam dalam sikit je. Dia tak selam dalam sangat. Okey, sebab apa? Lidah dia kecil je. So dia tak dalam sangat dan dia dalam permukaan air dalam berapa meter je. Okey. So inilah eventually korang boleh update lah. Kiranya bila dah ada gewang ni semua, okey, rasanya korang ada modal lebih sikit, korang beli soft prop pula boleh juga beli. Kalau korang nak beli yang gewang yang seperti yang aku cakap tadi tu, yang lidah kecil tu, dia mino. Kita panggil dia mino. Tapi dia mino yang pendek lah, yang lidah pendek macam ni. Boleh juga pakai. Dan macam-macam lagi gewang ada. Tapi cuma yang wajib yang korang kena ada adalah 4 jenis gewang ni. Itulah untuk korang first time yang just baru nak berjinak, nak pergi mancing tapi tak tahu nak mancing pakai gewang apa. Untuk mancing toman lah, tak tahu nak pakai gewang apa. So inilah gewang yang korang perlu ada di dalam box korang, supaya korang ready apabila apa-apa masa pun gewang tu kita dah ada dah. Itulah perkongsian aku pada kali ini dekat video ni. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, like, komen dan juga share pada kawan-kawan semua. Dan jangan lupa subscribe Bizbait. Alright, we are back. Dan kita akan kongsi lagi banyak ilmu tentang mancing. Ini adalah preference aku sendiri. Ini adalah first timer aku mancing. Aku akan pakai gewang-gewang seperti ini. Poket korang tu terganggu sangat dengan nak beli berbagai-bagai gewang. Dan gewang tu tak berapa efektif apabila di lapangan. Alright, so wajib kena ada 4 gewang ni. Korang nak try mancing toman. Dan selebihnya, selanjutnya, korang boleh buy time. Belilah gewang-gewang yang lain-lain. Alright, dan ya, itu je. So kita jumpa dekat next one. See you guys.